Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong berikan, penyoal bertanya, Ustaz boleh tolong berikan tafsir atau penjelasan mengenai ayat ini, surah Al-Isra ayat 11. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula." Yang bermaksud, dan manusia berdoa dengan memohon supaya ia ditimpa kejahatan sebagaimana ia berdoa dengan memohon kebaikan. Dan sememangnya manusia itu bertabiat terburu-buru. Ayat yang dimaksudkan iaitulah dari surah Al-Isra ayat 11, menunjukkan tentang ataupun menceritakan tentang kegopohan manusia ataupun sikap tergesa-gesa manusia apabila mereka ditimpa sesuatu kesusahan atau mereka mengalami sesuatu perkara yang mereka tidak suka perkara tersebut, kemudian mereka yad'ul insan bisyarr, mereka minta keburukan untuk diri mereka, sama seperti mana mereka minta di dalam doa untuk mendapat kebaikan. Mereka minta keburukan apabila mereka ditimpa perkara yang mereka tidak suka perkara tersebut. Lalu kerana sikap mereka gopoh dan tergesa-gesa itu, mereka minta dimusnah ataupun mereka minta kebinasaan. Seperti mana mereka nak kebaikan, mereka gopoh juga segera nakkan kebaikan. Itu sikap yang disebut di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sama seperti ayat di dalam dalam surah yang lain, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra." Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menyegerakan keburukan yang manusia minta, itu sudah tentu tidak akan tinggal di atas muka bumi ini apa-apa kehidupan. Dikatakan ayat ini turun, sebahagian ulama tafsir menyatakan ayat ini turun iaitulah sempena peristiwa seorang lelaki yang bernama Nadar ibnul Harith. Dia pernah berdoa kepada Allah dia pernah berdoa kepada Allah dengan menyebut, "Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim." Dia kata, "Ya Allah, sekiranya dakwah Muhammad ini benar dari sisi kamu, maka turunkan hujan batu dari kami. Turunkan batu dari langit kepada kami, atau segerakan kepada kami azab yang pedih." Kerana dia gopoh, dia tidak mahu menilai dakwah Nabi, tetapi dia nak jalan mudah. Kalau mereka salah, musnahkan mereka. Sedemikian yang disebut di dalam ayat. Yakni ayat Al-Quran menceritakan bagaimana sifat tergopoh gapah, tergesa-gesa yang ada pada manusia, yang sikap tersebut akhirnya akan mendatangkan akibat yang buruk kepada manusia. Wallahu a'lam.